Nak bawa ke anda tengok telaga 24 karat Berjaya Gali. So di kawasan ni adalah telaga bulan ni 2025 yang paling dalam lah. So macam biasa jumpa besi ni yang kelekak masuk dengan kayu-kayu gepuk. Duk tu dia ada sebuah batu hijau atas tu. Kalau nak gali talu siku kena atas tu, dia jadi payah nak masuk. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jack. Okay, di video kali ni aku nak bawa ke anda tengok telaga 24 karat Berjaya Gali dan menemui pasir. So di kawasan ni adalah telaga bulan ni 2025 yang paling dalam lah. Yang kedua tu 23 karat di kawasan Pasir Mah, Kelah. 24 karat ni di kawasan atas sikit pada Godemi nak masuk cabai Kostepa tu. So aku akan cerita di video kali ni, aku akan cerita dari mula hingga akhir lah. Kawasan ni sangat special sebabnya di kawasan tu juga telaga Abi pernah gali 16 karat menjumpai pasir. Dan ni 24 karat baru menjumpai pasir. So di kawasan ni tempat yang sama tapi kedalaman telaga yang berbeza. Aku akan cerita dari mula hingga akhir lah. Di kawasan ni Zaini Telaga pernah gali telaga 16 karat di kawasan rumah abah dia, rumah mak dia. Dan ni adalah rumah anak dia 24 karat yang berada di kawasan tu juga lah. So aku akan cerita dari video ni kenapa telaga ni dalam padahal tempat yang sama . So macam biasa anak dia beli karat, beli karat jideng dan bagi tunjuk lokasi untuk gali. So macam biasa lokasinya gali di kawasan tepi rumah kat silap. Yang pertama sekali Zaini Telaga akan tengok lari daripada Takin Haji pandai buang-buangnya lah supaya air tu tidak masuk lah. Anggaran dalam 50 kaki ataupun 60 kaki lah. Kalau habis kurang pun tak ada tempat kalau ikut ke 40 kaki lah. Itu paling minimum gali lah di kawasan tu. So masa gali tu disebabkan di kawasan tu dia kawasan rumah orang baru nak siap. So macam biasa jumpa batu-batu, jumpa besi. So kalau ikut karat yang ketiga ataupun yang kedua kat silap jumpa besi. So macam biasa jumpa besi ni yang kelekak yang ke karat. So macam biasa Abi dia parut besi tu keluar daripada karat . So masa tu berjaya lah untuk besi tu. Pada mulanya dia beli dalam 18 karat, gali lebih kurang dalam 16 karat masa tu. Dan menjumpai termasuk dengan kayu-kayu gepuk. Dan gali sikit lagi dan masuk ke dalam 18 karat tu jumpa super satu. Dalam seluk tu dia ada super batu kerah. Kalau jijak atas tu, kalau nak gali talu siku kena atas tu, dia jadi payah nak masuk situ. Jumpa batu tu, memang batu tu sangat-sangat kerah lah. Ada masa tu video aku buat, dia bentuk macam-macam lah. Cumanya dia kerah lah. Cuma kerah dia tu tak berlaku je kerah masalah setengah-tengah, tepi-tepi. Masa tu gali lebih kurang dalam 18 karat lah. So macam biasa, kalau gali dari dalam ni akan jumpa abu-abu kayu, liat hitam dan batu-batu lah. So mungkin anda tanya kenapa telaga ni boleh gali lagi . So kalau ikutkan telaga ni menggunakan enjin, gali menggunakan enjin . Kalau ikutkan telaga ni air memang banyak dah. So seduk lah, seduk. Kalau ikutkan seduk tu air luak. Air luak lebih kurang dalam banyak juga air luak. Lepas tu berhenti bertanjing dan sama gali lah. So kalau ikutkan telaga ni boleh gali disebabkan air tu luak . Tak boleh galinya kalau setengah kawasan tu, kalau dia tak jual pasir pun dan air mata tanah, kalau ikutkan
Kalau sedut tu dengan enjin paling deras sekali, dia maintain 3 kerek air ataupun 4 kerek air, memang tak boleh gali dah. Memang air deras di kawasan tu dah. Kali sedut, okey tinggal 2 kerek air, naik pula. Pas sedut pula, pas gali pula. Main gitulah dah. So gali di kawasan tu lebih kurang dalam 18 kerek dan tuai pula tambah dalam 8 kerek lagi dah. So aku akan cerita dari segi sebab apa tambah dah. So disebabkan tambah tu sebab tak jumpa pasir dan boleh gali lagi dah. So kalau setengah kawasan, kalau tak jumpa pasir, kalau hari derah duk main maintain 3 kerek, memang tak boleh gali dah. Dan kalau jumpa pasir tu lebih kurang dalam 3 kerek ataupun 5 kerek, memang tak boleh gali dah. Sebab air mata pasir ni dia derah daripada air mata tanah lah. So kalau ikut ke, kalau habis kita bagi tahu, Zaini telah bagi tahu, kalau ia mari secupak, kalau ia habis secupak, ia mari secupak. Kalau mata air pasir lah, ia akan maintain. Ia akan maintain. Ataupun ia keluar sikit lah. Dan ada juga kawasan tu tanah, tapi air dekat harga. So macam biasa, disebabkan boleh gali pula dan boleh dalam disebabkan tak jumpa pasir dan air luak lagi dah. Kecuali air tu maintain. Maintain maksudnya enjin kita sedut dalam keadaan horsepower full dah. Lepas tu air duk main maintain. Main maintain 3 kerek atau 4 kerek, memang tak boleh gali. Sebab tak nak sabar kalau enjin rumah guna enjin super derah kita. Sebab enjin rumah ni dia sedut sikit dah. Ni enjin yang kita guna ni, enjin Honda, memang untuk kering, tapi tak kering juga. So gitulah deh. Pada mulanya gali lebih kurang dalam 18 kerek dan tuai tambah lebih kurang dalam 8 kerek. Dan masa tu keseluruhan total semuanya berjaya gali 24 kerek dan lebih 2 lah. So macam biasa 24 kerek tu jumpa pasir lah. Jumpa pasir dan air pun tubik banyak. Tak apa lah. Apa? Kita tengok tu telaga tu lebih kurang dalam 13 kerek air dan 11 kosong. Kerek kosong, 13 kerek air. Anda kali sendiri lah, 1 kaki setengah sekerek tinggi tu kali dengan 13. Tubik berapa kaki lah. Kalau ikut ke 3 kaki pun, kalau ikut ke tali 3 kerek tu kat bibir tali 3 kerek air. Ni 13 kerek. Anda payah sendiri lah lagu mana ke dalam air tu dah. So kita bagi tahu kepada tuan rumah tu, kita pergi rumah mak dia, dia ambil P3 apa, bagi tahu lah memang dekat 24 kerek lah. Sebab jumpa pasir dah. Jumpa pasir memang tak boleh gali dah. Sebab air mata derah dah. Kalau dia sedut dalam keadaan ada pasir, punah laga. Punah laga kan lah. Sebab enjin sedut sekali dengan pasir dan pasir tu mari dari kerek dalam keadaan banyak dan kamu kerek. Sebab tu setengah rumah selepas dia sedut gunakan enjin besar dah, air tak ada. Tutup. Sebab apa? Sebab kambuh lah. So mana kita bagi tahu ni ada dari dasar pengalaman Zaini telaga lah. Ada banyak telaga hok buat tak teri, ada macam-macam risiko tak teri, telaga kambuh, fubah kambuh, macam-macam. Sebab kita buat ni gunakan sistem hok kita kaji dah. Hok Zaini juga kaji dah. Dan dalam bidang telaga ni, kawan bagi tahu lalu, Zaini telaga bukanlah orang baru dari bidang telaga ni. Telaga ni kalau ikut ke 24 kerek dah. Dan pengalaman Zaini telaga ni memang meluas banyak lah. So kalau ikut ke, kalau kawan terima ilmu ni, mungkin masuk generasi yang ketiga. So daripada tuk kita, Abi, Zaini telaga dan kawan. Kalau kawan terima ilmu ni, masuk generasi yang ketiga, gali telaga. So macam biasa, telaga hok Zaini buat ni ada bukan laga hok dulu-dulu lah. Ni laga yang telah dimodernkan lah. Sebab kita Zaini telaga ni buat telaga, dia kaji tu. Dia kaji pula dah. Sebab anda tengok diri dalam setengah kawasan kerek, dia tak ada kepala kerek. Sebab apa? Sebab Zaini telaga lah yang cerita kepala kerek tu supaya mudah nak gali. Kalau orang tak pandai gali laga pun boleh gali. Tapi
menyelir lah, tak boleh lah. So Zenny Telaga tu setengah kawasan tak ada kerek kepala dah. Kat Haji Din je, kat Haji Din dengan ada di kawasan 3 lagi lokasi. Di kawasan tu juga lah. Tapi kebanyakan kerek ambil kerek dengan Haji Din lah. Haji Din sahaja dah. Lepas ada lah di kawasan 2 lagi di Kedai Lalak tu. Lepas tu ada di kawasan Kuala Mentua kalau tak silap. Kalau kita salah minta maaf. Habis bagi tahu ada 3. Masa ni sebab ni buat kepala kerek ni supaya mudah nak gali lah. Mudah tak mudah juga. Jadi risiko nak lekat tu kurang lah. Kita tak boleh hapus 100% lekat kodok. Sebab ada setengah tempat tu dia ada pasir halus, dia kacing kerek. Tapi risiko untuk lekat tu lama sikit. Masih ada telaga 20 kerek di kawasan atas sikit pada Gondomia. Telaga ni special sebab di kawasan yang sama dan kedalaman yang berbeza dah. So terima kasih yang mana tengok video ni, like video ni. Okay, jumpa di video akan datang.